Seorang peniaga kedai keropok lekor berputih mata apabila dua premis miliknya di Kampung Losong Haji Su, Kuala Terengganu hangus dalam kebakaran awal pagi tadi. Kejadian kira-kira jam 5.30 pagi itu menyebabkan kerugian hampir RM1.5 juta. Menurut Rohaimi Mahmad, 43 tahun, dia hanya menyedari kejadian itu selepas mendapati kamera litar tertutup CCTV kedainya tidak berfungsi. Hatinya luluh saat tiba di lokasi apabila melihat kepulan asap sudah memenuhi premis warisan keluarga berusia 32 tahun itu. Sebab saya sedar ni CCTV offline. Jadi datang mari saya dua kedai tengok. Jadi dah nak buat apa-apa. Masa mari api besar dah. Masa mari api kecil je lah. Buang kotak benda ni. View api ni. Sembur pemadam api tu ada apa. Pasal kipucer ni. Pintu cermin pecah. Kena muka tu. Jadi saya lari dah tu. Lari tengok saja dah. Salah seorang pekerja cuba membantu memadamkan kebakaran namun gagal kerana api marak terlalu cepat. Saya mari tu besar memang tak boleh buat benda tu. Api tengah marak masa tu. Tengok kok saudara pun terduduk dah depan tu. Memang tak boleh buat benda. Habis tertelos lah kira. Dakwa Rohaimi, lintar pintas dipercayai menjadi punca kebakaran di premis berkenaan. Selain produk jualan, pelbagai barangan lain turut musnah termasuk peralatan memproses keropok yang baru dibelinya. Sementara itu, 18 anggota bomba Kuala Terengganu dan Jalan Kota terlibat dalam operasi pemadaman sebelum api berjaya dikawal dalam tempoh 16 minit. Punca kebakaran dan nilai kerugian sebenar masih disiasat.